Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Untuk korang yang baru jumpa channel Cik Tin ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe kalau korang suka video Cik Tin. Cik Tin share banyak video haul, makeover, DIY and macam-macam lah. So yeah, korang without further ado, let's start with the haul video sebab Cik Tin ada banyak gila barang yang Cik Tin nak buat haul kali ni. First item. Wow! Pop it! Popet ni kan best kan kalau kita tekan-tekan. Lagi best sebab yang ni dia jenis sifir tau. Saya dah bagi kat Sofia supaya dia boleh hafal sifir. Dia sifir 1, sifir 2 sampai sifir 12 dekat sini. Sampai sifir 12 ada dekat sini. Dia ada banyak warna tau. Yang warna terang sikit pun ada ni. Yang Cik ambil ni macam warna pastel-pastel macam tu. Korang boleh belilah, nampak tak ni? Ni memang ada numbers. Jadi sambil picit sambil menghafal. Yang ni yang jenis popet sifir. Buat apa dia? Guys, ni ialah blind box. Tapi dia macam keychain. Dia tak ada box dekat sini. Dia just keychain je dekat dalam ni. So kita macam excited lah nak buka satu-satu. Dalam ni dia ada, saya rasa ada 30. Ada 30 dekat sini, nampak? Dia just tulis dekat sini. Dia banyak pilihan tau. Korang boleh pilih charms yang jenis kartun lain pun ada juga ni. Dia buka satu kat sini. Keychain dia kecil-kecil je and dia murah je. Bukan keychain. Yang Cik Tin pilih ni bukan keychain. Yang Cik Tin pilih ni yang jenis makanan. Ada makanan, nampak tak? Ni macam perfume. Ni sesuai sangat kalau korang ada dollhouse. Macam Sofia dia ada dollhouse tau. So dia nak refill barang-barang dia dekat dalam dollhouse tu. So Cik Tin belilah yang jenis ni. Yang ni botol perfume. Memang banyak tau dalam ni. Yang kedua ni, kita buka. Makanan kot. Makanan sardin. Ni boleh letak dekat dalam fridge. Dia kecil-kecil je guys. Cik Tin dah buka ni 2. So balance ni Cik Tin nak suruh Sofia je buka. Nanti Cik Tin share video lain untuk dia punya unboxing ni kan. Ni seluar. Hari ni Cik Tin pernah share seluar yang best Cik Tin pakai kan. Kain ni macam lembut yang flowy tu. Cik Tin ambil yang colour warna macam beige macam ni. Ni macam agak jarang sebab colour dia kot kan. Kalau korang ambil yang warna gelap, okey lah. Dia tak adalah jarang ni. Nampak ni belakang dia ada getah. And depan dia macam ni. Sangat cantik yang ni. Material dia boleh tahan lah. Okay, harga dia murah je. And dia ada 2 poket tepi ni. And dia jenis straight cut. Straight cut ya. Kalau nak bawa pergi office ataupun nak jalan-jalan mall pun boleh juga yang ni. Sangat cantik. Colour dia pun cantik. Material dia pun okey, cantik je. Dengan harga dia sesuai lah. Apa ni? Astagfirullahaladzim. Guys, Cik Tin ada kucing baru. Kucing ni sebenarnya sesat tau. Dekat dalam rumah Cik Tin dia datang. Cik Tin macam panggil. Lepas tu dia tak nak keluar. Jadi kita orang macam memang ingin lah bela kucing. Jadi alang-alang dia tak nak keluar tu, nak duduk rumah ni. Jadi kita orang pun macam okey lah, biar je lah dia nak duduk kan. Dia jadi Cik Tin beli makanan kucing. Yang ni ialah Pets Up Complete Wet Cat Food. Baru nak try brand ni, belum try lagi. Ni yang dekat TikTok, Shopee pun ada juga. Chicken shrimp, chicken and cod, chicken salmon dengan chicken tuna. Ada 4 pieces dekat sini, nak try. Kalau dia makan, kita boleh bagi lagi. Next yang Cik Tin ada dekat sini untuk kucing Cik Tin ialah Pets Up Pet Deodorizer Antibacterial Pet Spray. Yang ni dia ada bagi tak spray dia? Ada ni. Dia punya spray ni nanti kena pasang lah. Yang ni satu botol ni 500ml. Cik Tin belum try lagi. Jadi Cik Tin tak sure lagi lah dia okey ke tak yang ni kan. Ni spray onto desired area. Jadi boleh spray dekat kucing tu ke? Spray kat kucing ke bak? Area tempat yang dia pergi. Wah! Guys, kalau korang suka sangat bobo, comel, decoration, korang boleh beli yang ni. Yang ni ialah party decoration sebenarnya, tapi Cik Tin nak letak ni dekat dalam bilik kerja ataupun bilik Sofia sebab macam ada tema-tema pink kan. Sebagai decoration bilik pun okey, cantik je. Yang ni yang bow
Comel gila. Dia bagi sekali dengan stiker untuk kita tampal dekat dinding. And dia ada banyak jenis bow dekat dalam ni. Ada yang jenis macam ni. Nampak tak? Comel kan? So, boleh je sebenarnya nak DIY sendiri. Tapi Cik T macam malas. Senang beli je. So, boleh beli. Nampak ni? Comel gila kan? Nanti tampal je dekat dinding penuh tu. Dengan bow ni. Dia ada banyak saiz tau kat sini. Jadi korang tak perlulah beli ribbon satu-satu lepas tu ikat kan. Beli je yang dah siap ni. Oh ni. Ada nampak bulu-bulu. Tahu? Ni ialah bantal. Jadi beli bantal guys dekat ni Shopee. And then ni dia bantal dia. Dia siap dengan pillowcase dengan pil bantal dekat dalam tu kan sekali. One set. So korang boleh pilih lah bantal cover tu nak warna apa. Dia ada banyak warna and dia jenis yang bulu-bulu macam ni. Comel kan? Lembut gila guys. Wah, lembut and sejuk. Dia punya jahitan kemas and dia ada zip. Biasa pasang bantal kan dia macam sarung selit-selit macam tu je. Yang ni dia set dengan zip. Ni. Kain dia pun tebal. And saiz bantal yang Cik ambil ni ialah 45x45. Besar. And dia punya bantal ni yang ni. Nampak tak? Ni. Ni macam throw pillow lah. Nak dekor dekat atas bilik. Dekat atas katil boleh. Nak dekor dekat atas sofa pun boleh juga. Yang ni dia ada banyak warna. So korang boleh pilih Memang lembut gila. Next parcel. Wow, okay. Kalau korang suka sangat organize rumah, korang wajib beli yang ni. Yang ni ialah partition organizer dekat dalam drawer. Jadi macam kita tak adalah macam sepa baju ataupun alat-alat tulis ke, nak organize dapur ke, semua boleh guna yang ni. Yang ni yang jenis adjustable. Ikut saiz laci. And then dekat hujung-hujung dia ni macam ada getah. Tak nak bagi non-slip lah kan. Ni. Nampak? Boleh adjust kat sini. Ni maksimum boleh bagi 40 kot. Ke 50. Yang ni dia ada banyak saiz. Korang boleh pilih yang ni kan. Lepas tu boleh adjust. Best kan? Yang ni organize baju sangat bagus je. Tak adalah baju tu ke tepi. Just pakai benda lah ni je. Jadi sangat suka organize. Sebab tu saya beli yang ni organizer. Bumbar rumah. Wow. Rak organizer yang korang kena pasang sendiri. Yang ni sangat sesuai untuk letak dekat corner. Jadi corner tu terpakai lah. Tak adalah macam dead corner kan. Macam tak ada apa nak letak. Tak boleh nak letak apa. Jadi boleh beli rak yang macam ni. Cik T nak letak ni dekat dalam bilik kerja Cik T. Bilik kerja pula. Bilik gas. Hari tu kan Cik T ada buat rak-rak kan. Tepi tu macam kosong. And then letak barang laki Cik T macam tak cantik dia punya penyusunan. So Cik T beli yang rak yang jenis macam ni. Jadi kita pasang and tunjuk dekat korang macam mana lah. Dia ada bagi sekali. Dia punya screw apa semua. Yang ni sebelum Cik T pernah beli tau rak yang jenis macam ni. Tapi yang tu rak side table. Towel. Cik T suka tukar towel. Jadi ni kali ni Cik T beli lagi towel. Yang ni yang super menyerap. Sebab dia tebal. And dia dia tak ada jenis bulu-bulu dia tu tak gugur. Biasa ada tau alah. Kita lap kan macam melekat. Lagi Cik T selalu bising kalau dapat towel macam tu. Kali ni Cik T beli yang tak berbulu, tak cabut bulu dia. And material ialah polyester jenis yang menyerap air. Lepas tu dia saiz dia ialah 70x140 kat sini. Besar jugalah. Sesuai untuk saiz dewasa. Saya suka kalau dia ada benda ni. Jadi kita boleh sangkut kan. Ni dia. Warna dia dark blue. Dia ada banyak sangat warna lain. Cik T share link dia. Okay? Cik T beli barang DIY. Yang ni beli kat Shopee guys. Sebab Cik T ada nak buat DIY tu. Tapi hari tu satu tin stain ni. Stain untuk kayu tu kan. Dah keras sebab tak tutup rapat. Jadi Cik T beli yang baru. Tumpah lah. Tumpah sikit. Okay, yang ni yang jenis waterborne wood paint. Color walnut. Cik T beli yang warna dark brown macam tu. Dia ada banyak warna tau.
Kalau korang tak suka warna dark-dark macam Cik T ni, boleh beli juga yang lain colour. Ada juga ada yang natural wood. Dia bagi sekali glove dengan brush kat sini. Cik T ambil ni saiz kecil je. Jadi kita tak ada masalah dah. Tak tu keras. Sebab Cik T memang jarang sangat guna water stain ni. Wood paint stain ni. Jadi beli yang ni je. Satu ni 500 ml. Dengan brush. Yang ni Cik T pernah beli sebelum ni tau. Cik T sangat suka dia punya organizer ni. Tampal lama dah dekat bilik air bawah ni. Tampal dekat atas motor memang lagi tahan lah. Yang ni kalau nak lagi tahan, kalau dinding korang tu macam menggerutu ke apa, boleh beli yang warna silver tu. Tapi yang ni dia bagi yang warna putih ni je. Tapi memanglah bagus ya. Jadi dia ada sekali kan. Dia ada sekali. Dia punya penyangkut semua. Penyangkut ni untuk sangkut celah-celah ni semua. Dia ada ni 5 tempat kosong kat sini boleh sangkut, and then boleh sangkut brush kecil-kecil dekat bawah ni guna hook yang dia bagi. So apa bala beli ni? Okay, beli sebab cantik kemas. Cik T beli phone stand baru. Yang ni yang jenis gimbal stabilizer. Guys, Cik T tengok tu macam wow, menarik je kan. Dia macam kita goyang lah macam mana pun dia stay kat situ je. Lepas tu dia macam auto macam tu. Cik T macam wow. Dia set lampu apa semua. Cik T macam wow, belilah kan. Ni dia ada warna hitam dengan warna putih. Cik T rasa Cik T ambil warna hitam kot. Warna putih. And dia compatible with iPhone dengan telefon biasa Android pun boleh juga yang ni. Dia lightweight and dia sangatlah best sebab dia ada smart tracking. So dia akan track orang tu pergi mana. Best kan. Nanti kita try and tunjuk dekat korang macam mana, okay? Dia ada button apa semua, charger dia semua boleh guna ni kalau korang suka buat content. Next puzzle ya. Periuk baru guys. Ini periuk lagi. Masaknya tak. Okay, ni ialah periuk baru yang sedih nak tu. Cantik gila. Saiz dia tak besar sangat and tak kecil sangat. Saya sangat suka ya. Cantik ya. Nampak. Yang ni yang jenis non-stick pan. And Cik T suka sebab design dia macam stone look macam tu. And dia punya handle ni kena pasang sendiri lah dekat sini. Pasang macam tu. Macam tu. Masukkan dulu, nanti boleh pasang. Dia ada warna putih je. Saya rasa sangat cantik ya. Yang ni saiz dia 25 ke 30 Nanti Cik T tak alih lah sebab Cik T macam tak ada pula kat sini. Ingatkan apa kan dalam beg merah ni. Next puzzle ni pun barang rumah. Ada 2 barang dekat sini. Barang decoration guys. So better. Bakul ni dia ada banyak sangat saiz dengan bentuk. Cik T jangan ambil yang tinggi macam ni and yang besar ni. Sebab apa tau? Sebab Cik T nak letak bunga and sangkut dekat dinding. Sangat cantik ya. Kalau korang ada bunga hidup tu kan, tak nak letak atas pasu atas meja, pasu boleh letak dekat dalam ni. Nampak cantik kan? Comelnya. Cik T macam berkenan lah juga dengan bunga hidup kan. Sementara dia nak mati tu boleh letak dalam ni. Nampak cantik kan kalau sangkut bunga hidup. Ni yang jenis bakul bersangkut lah. Ni. Guys. Ni ialah storage. Cik T kan cakap Cik T suka organize. Jadi ni ialah organizer. Dia ada 2 saiz kat sini. 2 saiz. Ini organizer dekat dalam kitchen cabinet pun boleh nak. Organize dekat dalam toilet punya rack pun boleh. Sebab saya ada beli install toilet punya rack. Tapi dalam tu bersepah lagi barang-barang. Sabun-sabun apa semua. Jadi Cik T pun belilah yang macam ni. Dia ada banyak saiz sebenarnya. Jadi Cik T ambil 2 yang macam ni lah. Yang ni boleh susun-susun. Cantik kan? Yang ni putih. Yang di depan dia macam ada cermin macam tu. Jadi boleh nampak lah dia cermin. Sebab tu nampak macam kosong ni. Boleh letak cermin kat sini. Jadi dari depan kita nampak lah apa dalam bakul ni kan. Ni barang rumah korang. Mana dekat sini ibu-ibu suka masak tu. Wow, dia bagi sekali ke ni? Freaky. Boleh beli yang ni. Yang ni ialah penapis minyak. Sebelum Cik T pernah beli tau. And Cik T saja nak lagi. Kali ni Cik T ambil saiz dia agak besar sikit. Alamak, kemik. Kemik sikit kat sini. And dia bagi sekali dengan dia punya pengepit ni. Kalau goreng-goreng kan, pit ni letak atas ni.
Cikgu rasa ni ialah barang yang macam sangat berbaloi and sangat must have. Sangat must have. Goreng ni senang, korang tak perlu cari penapis lagi sebab dia dah one set dah. Dia dah ada bahagian bawah, dia alas sekali penapis. Nak goreng ayam, nak goreng ikan, boleh letak atas ni dulu. Dia tapis minyak kan. Besar saiz dia, boleh letak ikan seekor. Kalau ikan besar-besar tak kan. Ikan agak-agak yang ni. Yang ni saiz dia 30 cm. Dia ada dua warna, warna silver dengan warna gold. So korang boleh pilih. Cikgu ambil warna silver je. Master. Wah, hari tu Cikgu pernah beli gunting untuk menjahit kan. Sebab Cikgu ada trim langsir Cikgu, rumah Cikgu tu langsir dia labuh sangat. Jadi Cikgu trim je pakai ni sebab Cikgu macam malas nak jahit kan kat bahagian tepi tu. Pakai gunting yang jenis berbentuk. Sebelum Cikgu ambil yang bentuk VVV macam tu. VVV kali ni Cikgu grab yang bentuk scallop. Wah, scallop guys. Scallop ni kan macam trending juga kan. So kalau korang ada langsir ke, nak trim apa-apa kain ke, nak buat craft ke, felt ke, boleh pakai gunting yang jenis ni. Yang ni memang khas untuk kain tau. So kalau korang gunting kertas, lepas tu dah tak boleh innalillah lah untuk gunting kain. Jadi ni boleh guna untuk gunting kain dia. Ni ada banyak sangat pattern. Korang boleh beli. Yang Cikgu ambil ni yang scallop size paling besar. Dia ada size kecil sikit. Tapi Cikgu ambil yang besar lah supaya lebih jelas dia punya scallop tu kan. Wah! Cikgu ada flashlight dah banyak tau kat rumah ni. Tapi yang belum ada ialah yang pattern yang jenis macam ni. Yang ni untuk headlight. Senang. Okay, sebab Cikgu sebelum ni ada yang pegang tu kan. Susah guys nak pegang lagi, nak cari barang lagi. Jadi Cikgu nak cari yang headlight macam ni. Letak je, terus boleh guna tangan pun free hand. Jadi kita boleh cari barang. Kalau korang ni nak suka hiking ke, suka camping ke apa, sangat perlulah headlight yang macam ni. Ini yang jenis rechargeable punya barang dia. Berat juga. Material dia berat. And then dekat kepala ni dia ada macam pad. Tak adalah keras ke kepala kan. And then dia button on off, charging dia semua dekat atas ni. Okay. Terang gila guys. Weh, sampai sana. Lampu ni murah je. Sekejap. Cikgu try lowerkan sikit. Dah ada banyak pilihan. And korang boleh tengok dekat atas ni battery indicator dia. Wow. Boleh zoom. Sekejap. Ada ni emergency light. Wah. Ada lampu biasa. Nampak tepi ni. Wah. Sekejap, nak tukar lampu. Okey. Wah, dah ada banyak lah warna. Cikgu kan baru buka, tak tahu lagi. Wah, ada lampu biru. Tapi memang sumpah cerah gila. Cepat cas dia apa semua. And bateri dia jenis tahan lama lah. Ni dia ada tali dia bagi sekali. Korang kena pasang tu tali dia. Wow, memang sangat bagus dia. Tapi sebenarnya tujuan Cikgu nak beli untuk cari barang je. Tapi yelah. Kan nampak ni. Dia boleh fokus. Yang ni dia boleh set fokus dengan auto focus. Lepas tu dia boleh angle macam ni. Nampak? Wow. So korang kalau nak grab ni, Cikgu letak link dia sekali, okay? Next parcel. Asyiknya. Hari tu Cikgu pernah bagi Sophia sebab dia graduation masa 6 tahun. 6 tahun. Kali Cikgu grab lagi satu sebab comel guys. Sebelum ni Cikgu beli yang macam yang bear purple tu. Nama apa tak? Yang ni stitch. Sebab Sophia dia macam minat stitch pula sekarang. Baju pun dia nak stitch. Dia macam, okey kau bagi ni kan kat dia. Budak kan nak bagi bunga macam mana dia minat kan. Jadi korang boleh bagi bouquet flower yang jenis kartun-kartun macam ni. Comel kan? Comel. Cikgu pun suka. Dia ada banyak sangat pilihan lain. Korang boleh pilih lah. Kartun lain-lain pun ada juga. Warna biru, warna pink. Semua boleh. Dekat sini tulis best wishes lagi. Dia macam kemek sikit. Korang boleh betulkan lah. Kalau kemek lah. Comel sangat. Ni boleh letak.
kat atas meja. Hari tu dah ada satu. And then dekat dalam ni juga dia ada set dengan lampu and paper bag. Boleh tak dalam paper bag ya? Nak bagi dekat anak-anak kawan ke, anak-anak jiran ke kan. Nak bagi hadiah pun boleh. Nak saudara ke. Combo. Tak sebenarnya anak sendiri ya. Sebab anak Cik T lambat lagi kot nak grad kan. Sebab dah masuk dalam satu lambat lagi. Next parcel. Wah, Cik T plan nak bercuti guys. Cik T plan nak bercuti ya. Jadi Cik T grab ni. Topi. Topi. Wow, dia ada banyak sangat design. Cik T ambil yang jenis macam ni. Nampak? Lepas tu dia set dengan bag. Bag ni macam kecil sangat lah pula. Kan? Cantik kan? Macam bag ni. Dia sling bag. Sling bag macam ni. Bawa lah pergi bercuti. Tak phone. Wah, cantik gila. Zip tau bag dia. Macam-macam lah kan. Ni dia. Topi dia cantik. Oh, ada bow. Ya Allah, si kucing ni. Tahu tak si kucing ni berat dia 5 kilo? Macam bekas dah. Tahu apa? Ni ialah storage box yang jenis foldable and aka juga boleh duduk. Iaitu macam bench. Sebelum ni Cik T ambil warna beige. Kali ni Cik T rasa Cik T ambil warna beige juga kot. Sebab saya sangat suka ya storage ni. Jadi kita kenalah repeat kalau kita suka. Korang pun kalau belum try lagi boleh beli. Ya, betul lah warna beige. Tada! Cantik kan? Yang ni yang saiz dia saiz 110 liter boleh muat dalam ni. Memang sangat berbaloi ya. Beli ni Cik T letak boleh duduk. Boleh sepak barang dekat atas ni, macam-macam boleh kan? Sebab dia jenis yang kukuh. And kotak dia pun cantik. Dia luaran dia tu macam pure leather macam tu. Sofia masuk pun muat lagi ya. So korang, itu saja kita punya haul kali ni daripada Shopee. And ada juga dalam TikTok. So korang, saya akan letak link juga dekat bahagian bawah ni dekat Shopee. So korang boleh terus check out. Dapat extra voucher daripada Shopee. So korang, itu saja. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.